boleh lagi diperbaiki. Hello everyone. So, kita nak kena buat apa? Kita nak kena review pada 17 hari bulan itu hari. Me and my team, kita ada pergi ke gala movie Duyung Legenda Aurora. Cerita ni kan ramai yang berkata-kata mengenai poster lah, mengenai CGI lah, mengenai kostum lah, macam-macam. Tapi, lepas kita tengok, itulah you all pun kena tengok jugalah. Okay, so selepas kami menonton movie tu, okay, apa yang kita nak katakan boleh lagi diperbaiki. Duyung Legenda Aurora ni dibintangi oleh pelakon-pelakon daripada Duyung 1 iaitu Saiful Apek, Yasmin Hani, Maya Karin dan juga Oryx iaitu Yasin. So, I dah tengok movie tu. Sebelum I cerita lebih lanjut, okay, kita dah tahu dah dalam seminggu 2 minggu ni, kita memang terima macam-macam kecaman. Macam-macam kata-kata daripada netizen mengenai penggunaan CGI, mengenai penggunaan AI, costume making, poster making, semuanya rata-rata mengatakan tak sampailah dan mereka semua mengatakan kenapa production yang sudah sekian lama, ada experience, movie pertama pun 17 tahun tapi masih mengeluarkan hasil karya dan hasil-hasil sebegini rupa. But before that, okay, let's go deep into jalan cerita dia dulu. Jalan cerita dia memang sangat menarik lah. Tapi tak lari sangat daripada kisah yang dipertontonkan pada Duyung 1 dulu. Kisah dia mengenai Duyung kena colik, lepas tu family datang to rescue, boyfriend datang nak rescue. Dalam perjalanan cerita tu pun ada diselitkan lawak-lawak yang sangat kelakar, scene-scene yang memang tak akan kering gusi kalau you all tengok, okay? Tapi I sangat rasakan cerita tu could have been better because jalan cerita yang pertama tu 17 tahun dulu tu dengan yang sekarang ni sangat-sangat lebih kurang. Macam tidak ada satu benda yang menarik pun untuk dipertontonkan. Walau bagaimanapun, okay, production dah lakukan yang terbaik dan pelakon-pelakon dah lakukan yang terbaik. Jom I nak kupas sikit mana-mana scene yang sebenarnya I rasa could have been better, boleh diperbaiki. Ada satu part ni kan bila kita tengok pasal duyung kan. Duyung tu dah memang is a fish, right? Is ikan kan. Ikannya duduk di dalam air kan. Tapi kalau you all perhatikan betul-betul, you all akan tengok Maya Karim macam menggeletar. Itu satu part yang macam sebenarnya kalau detail was put into it, okay, benda tu takkan terlepas. Patutnya tidak dilepas pandang lah oleh editor, oleh pengarah itu sendiri. Alright. Dalam poster making dia pula. Okay. Kita dapat tengok sekarang ni poster dah ada poster yang baru. Poster yang baru sebab I rasa masa yang poster pertama keluar tu mereka tidak ada cukup masa kot. Sebab itulah. Sebab you know dalam buat tayangan gala apa semua tu memang dah ada date. Dah ada date booking. Mungkin kerana itu mereka dah keluarkan poster yang ada AI. Tapi bila you all comparekan balik dengan poster yang sekarang, yang AI tu semua dah tak ada dah. Sebab kita remember Prof Razak dalam PC dia ada cakap that poster tu bukan daripada dia punya orang kata department dia. Okay, department tu ialah department daripada production sendiri dan distributor sendiri. Jadi dia kata masa time tu poster yang baru akan datang dan dia sengaja nak keluarkan poster tu sebab nak test the market, nak test the audience. Selain daripada tu, penggunaan CGI dia dan juga AI, yang itu tu yang sebenarnya hangat diperkatakan. Adakah perlu penggunaan AI di dalam movie ini? Kenapa tidak buat tak payah menggunakan AI tu kan? Some of the shots can be actually, shot because dah dalam air tu, kalau penggunaan CGI tu sepatutnya digunakan untuk mencantikkan lagi. Tetapi kalau sampai almost that particular scene tu, okay, almost everything was all the AI apa semua macam orang kata
audience sekarang ni dah pandai menilai tau. Audience dah ada cita rasa, right? Every day macam-macam AI yang dipertontonkan dalam you punya TikTok, dalam all the content semua kan. Jadi penilaian tu memang akan ada. So, the advice here untuk production yang akan datang, kalau ingin menggunakan AI dan CGI, haruslah up to the par of the audience sekarang, ya, sebab audience pandai menilai. Selain daripada itu, kita tengok juga pasal kostum. Bila kita nak cakap pasal kostum ni, memang bila kita comparekan daripada Duyung 1 dan Duyung Legenda Aurora ni, kostum Legenda Aurora ni macam can be bought in Shopee. But kalau tak salah ya, Maya Karin ada berkata, Maya Karin ada cakap, kostum yang direka untuk Legenda Aurora kali ini ialah untuk menepati keselesaan cast itu sendiri. Kerana cast itu sendiri yang nak terjun ke dalam laut, nak bangkit, nak jalan semua. Jadi dia dah alter sikit mengikut keselesaan pelakon itu sendiri, right? Cuma when we compare daripada Duyung 1 tu nampak the aesthetic and the authentic of Duyung itu sendiri, macam ada sisik itu memang agak jauh berbeza. Tetapi kalau kata kita anggapkan cerita ini sebagai satu cerita komedi yang very light, so kita ampunkan sahaja. Boleh diterima. Lagipun bukannya hodoh, cuma tidak menepati kostum untuk mermaid itu sendiri, untuk Duyung itu sendiri. Right? Itu on the costume, right? Selain daripada tu, okay. Pelakon-pelakon dia pula. Okay, jom I nak touch pasal pelakon dia. Dalam bab-bab pelakon, of course mereka dah berikan dia 100%. Okay, I nak congratulate Zero punya adik-beradik. Mereka ni dah hidupkan watak mereka. Hamlau sangat-sangat kakar. So I had the chance to interview Hamlau. Okay, so I tanya dengan dia, so macam mana dia seorang yang kelakar dan macam mana dia berjaya bawakan watak dia Hamlau tu sebagai abang kepada Aurora dengan ada little bit of fighting semua tu. So dia cakap sebenarnya dia pun tahan gelak. Dia tahan gelak. So dia dah berikan yang terbaik, tapi dia cakap alhamdulillah sebab apa yang mereka perlukan ialah chemistry. So antara pelakon-pelakon dalam tu memang ada chemistry. So that's why pelakon telah menjayakan watak itu. Tetapi I personally feel that Oryx dekat situ terlampau mengganggu, distracting a little bit dalam jalan cerita tu. Tetapi kalau kita tidak ada Oryx, tak adalah cerita Duyung tu, because Oryx so famous dekat Duyung 1. Ada permintaan, Prof Razak kata, permintaan untuk Duyung ni bukan hanya untuk menerbitkan Duyung, tapi ada juga yang meminta Oryx itu hadir dalam filem kedua ini. So that's why. But apa-apa pun kita congratulate kepada mereka semua. Untuk value for money, adakah is it value for money to buy the ticket? Is it worth? Alright, yang itu tu sebenarnya mengikut kepada apa yang I rasa. Right, cerita ini boleh menjadi satu orang kata lesson untuk production lain, di mana some of the details have to be calculated, have to be put into considerations, kerana zaman sekarang teknologi, zaman sekarang apa yang dah dipertontonkan kepada audience sangat-sangat advance. Okay, for you production dan sebuah filem itu untuk berada di pawagam dan nak tengok sama ada mendapat sambutan ke tidak, nilai-nilai itu sebenarnya semua kena ada. Sinematografi dia I tak berapa nampak sangat lah dekat situ, because maybe movie tu tidak berapa orang kata putting so much effort untuk itu, untuk all the cinematography. Kalau nak comparekan daripada dengan Duyung 1 dulu, Duyung 1 tu lebih nampak cantik, color grading dia is all there. Right? Tapi itulah yang I curious sikit, because dalam Malanggala tu macam banyak yang tidak polish lagi. Bila kita tengok pada the latest trailer yang baru dikeluarkan, okay, sebab sebelum tu minggu lepas hanya ada teaser saja.
But on the latest trailer tu, kita dapat tengok the colour is there, then ada jalan cerita yang diorang orang kata dah fast forwardkan sedikit, okay. So maybe di situ ada harapan lagi untuk audience pergi sama, right? So jangan lupa untuk saksikan Duyung Legenda Aurora kerana sangat-sangat meriah pelakonnya menjayakan watak-watak setiap mereka. Dan orang kata, yang paling kelakar tu ialah adik-beradik Atu tu lah, ya. Oh, I lupa nak cakap. Movie ni pun ada special appearance daripada anak Prof Razak. Okay, yang sebelum ini hanya biasa untuk membuat konten untuk social media. Okay, but kali ini dia dapat memegang satu watak dan his acting is quite okay untuk newcomers, dan kita doakan semoga dia mendapat peluang lagi, semoga dia dapat brush upkan lagi acting skill dia. Kita panggillah semua audience untuk support filem Legenda Aurora kepada mereka yang rindukan Duyung 17 tahun dulu. Sekarang Duyung dah beranak. Okey? Jom.